Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan aspek komuniti isu PIBG. Yang soalan pertama ni berkaitan dengan pelibatan berapa aktif dan bagaimanakah PIBG memberikan sokongan kepada pihak sekolah. Okay. Untuk makluman semua dari IPD pelibatan berapa dalam PIBG ni amat aktif contohnya dalam mesyuarat agung lah. Biasanya kalau kita tengok setiap kali sekolah membuat mesyuarat agung PIBG, biasanya pelibatan berapa lebih daripada 100 lebih ke atas, dalam 120 ataupun 150 lah. Dan berapa juga biasanya kalau dalam ini program gotong royong biasanya PIBG juga memberikan sokongan yang padu pada sekolah. Contohnya kalau program-program yang besar, contohnya dalam Maulid Rasul, sambutan Hari Guru, taklah program apa yang sekolah buat memerlukan dana PIBG, biasanya PIBG akan sumbang. Di samping juga contoh, kalau sekiranya ada ibu bapa ataupun yang sakit, anak mereka sakit atau bapa yang sakit, biasanya PIBG juga memberikan bantuan untuk khairat lah. Kalau kematian ibu bapa, kami akan berikan sumbangan. Kalau sebenarnya ada rumah terbakar dekat Parit Bingan, saya pun lupa masa apa, tapi kami turun, saya bersama dengan Cik Sahlan turun memberikan sumbangan. Kita tengoklah situasi. Contoh kalau macam berlaku musibah yang besar, nilai dia lebih besar daripada biasa. Contoh kalau kemalangan tu kami akan bagi sumbangan dalam 300 lah. Kalau biasa dalam 150 lah. Contoh kematian, sakit sebagainya, mungkin kurang sikit. Seperti itu juga kalau macam ada pihak luar yang membantu sekolah. Contohnya biasanya dalam Al-Quran lah, belajar Taranum ni, biasanya kami import daripada ustazah luar. Jadi murid tu akan pergi ke rumah cikgu yang mengajar Al-Quran tadi, dan PIBG lah akan sumbang dalam bentuk duit lah. So, kami bagi dalam RM 200.5 kepada siapa yang memberi sumbangan untuk anak-anak murid sekolah SK Seri Sabah ini. Okay, untuk soalan yang kedua, program-program yang telah dianjurkan bersama komuniti. Okay, ada beberapa program. Contohnya untuk tahun ni belum lagi, tahun lepas kami mengajukan program gotong royong perdana di bawah HEM, Jadi program tersebut mendapat kerjasama yang erat daripada ibu bapa, sebab yang datang ni ramai daripada AJK PIBG dan ibu bapa. Maksudnya mereka masa kami buat gotong royong tu, kami bersihkan longkang dan cat sekeliling sekolah, cat pagar, cat line tepi-tepi longkang, dan bersihkan semua longkang lah daripada bangunan lama bangunan baru. Itu program yang kami buat betul. Dan ada juga contohnya sambutan Rasul ni, biasanya sebelum ni kami ada buat masak-masak. Jadi kami panggil rewang, kami jemput kalangan ibu bapa untuk bantu rewang. Alhamdulillah di kalangan PIBG dan ibu bapa datang membantu untuk masak. Jadi kami buat contoh kalau program esok, petang tu dah rewang lah. Jadi malam tu dah boleh makan sup lah. Itu biasanya kami buat. Ada sekali tu kami buat seekor lembu. Seekor lembu tu dapat disponsor daripada ada suami daripada Cikgu Suzana, dia sponsor lembu. Masaknya dekat Ringgit, tapi dia bawa ke sini, kami gotong royong lah. Ibu bapa bersama guru-guru gotong royong untuk jamuan, untuk beri jamuan kepada murid-murid sekolah SK Seri Sabah ini. Contoh program lain juga, contoh dalam sukan sukan sekolah. Kami dah buat minggu tahun lepas. Kami juga menjemput AJK PIBG
dan ibu bapa yang mana ada kesempatan sama-sama menjadi AJK dalam sukan peringkat sekolah lah. Okey, yang ketiga, impak daripada sama dan harapan pada masa akan datang. Jadi impak daripada kerjasama ni memang berkesan sebab apa? Kami tengok kerjasama antara ibu bapa dan guru ni memang erat lah, rapat. Jadi sebab guru-guru kat sini pun ada yang lama yang dah otak-otak jadi mereka pun dah kenal ibu bapa masing-masing. Jadi memang kerjasama ni memang kami memang perlu supaya apa? Supaya ada hubungan di antara sekolah dengan ibu bapa dan memudahkan apa-apa urusan. Jadi ibu bapa tak rasa janggal lah nak jumpa guru-guru kat sini. Dan cadangan kepada ibu bapa dan pihak sekolah untuk memperkasihkan PIBG. Cadangan saya lah sebagai SU PIBG kalau boleh ibu bapa main lagi peranan. Contohnya kalau dalam untuk menghiaskan kelas lah. Kalau boleh ibu bapa ni bantu guru-guru kelas dalam mencantikkan ataupun memberi satu itulah perubahan dalam kelas. Cat ke sebagainya ke. Sampai juga kalau boleh ibu bapa juga selalu datang ke sekolah bincang apa masalah yang berkaitan dengan anak-anak atau kuranglah kat sini. Mereka datang hanya masa mesyuarat agung ni. Kalau boleh tak kira masa sebab memang sekolah ni terbuka jadi apa-apa masalah kita boleh bincang. Kita ada satu bilik kat bawah ni dekat kalau perasan tak bilik PIBG dengan PIBK. Itu satu tu bilik tu memang kalau boleh tu berapa datang kita berbincang sama guru besar dan sebagainya. Dia dekat dewan, tepi dewan tu dekat bilik PIC system. Memang itu bilik khas untuk PIBG dan PIBK. Dan kami juga berharap ibu bapa juga memberilah beri sumbangan tak kira lah dari bentuk tenaga ataupun kewangan. Sebab setakat ni jumlah kutipan kita PIBG ni dalam setahun dalam 5,000 terus tu pun satu keluarga kami kutip dalam RM50 satu keluarga. Sebelum ni lagi murah RM30, ni baru naikkan RM50. Kalau boleh kita nak naikkan lagi lah untuk apa? Untuk kita laksanakan beberapa program yang perlukan kewangan ni. Sebab biasanya kalau di hujung tahun biasanya duit memang kira cukup untuk program yang kita laksanakan. Dan itulah sikit sebanyak yang saya boleh bantu. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya. Ada soalan? Kita nak tahu nama apa?